Okay guys, kita hari ni hari Sabtu kita buat second trip. Okay, kita buat second trip mancing bersama Wafi. Kita naik IB lagi. Dan semalam aku dah buat apa ni, ada buat konten cari umpan. So nanti korang boleh tengok lah. Okay, so let's go. Okay geng, okay dia dah siap okay dah siap pasang. Okay, kalau korang nak tengok macam mana aku pasang tu, korang boleh tengok video-video yang lepas lah. Okay, hari ni dengan anak aku lagi. So kita akan mancing, tapi hari ni cuaca agak mendung, agak apa, dah ada tempat yang dah hujan dan air agak berombak sikit lah. Tapi belah sini je lah agak keruh. So kita akan pergi, kita nak plan pergi kat ujung pulau Keramat sana. And kalau tak ada, kita akan pergi balik kat Pulau Kornet. Okay, dah ready? Oh right geng, second strike. Ui, ikan apa ni? Besar ni Wafi dapat. Ikan tadi tapi besar. Ikan apa ni? Ikan duit ke ikan belukang duit ni? Tapi tak makan. Ui besar weh. Wafi terror mancing weh. Okey tak apa. Berat semacam. Itulah berat semacam. Biasa kat sini dia banyak lah ikan duri. Okey, kan kita try pergi sana lah. Sekejap. Okey geng, kita pindah geng, kita pindah sebab tadi kawasan tu banyak duit ya. Banyak ikan duit. Lepas tu sebab kawasan berlumpur, so kita pindah balik ke spot yang hari tu. Spot Pulau Kornet. Alright kat situ. So spot sini kita tahu memang ikan memang cantik lah dekat sini kan. Air agak bergelora sikit hari ni, tapi okey, boleh mancing lagi, no problem. And hari 2 ekor tadi Wafi je yang strike. Kasar agak tadi, yang last tadi dekat 1 kilo jugalah. Okey, tak apa. Kita terus pergi ke Pulau Kornet dan nak sampai dah. Kita tengok apa ikan yang ada dekat sini. Okay, let's go. Alright, Wafi strike dah second time ikan gelama. Lepas tali. Wafi strike lagi geng. Oh, kali ni gelama yang agak kasar. Tapi dia tengah pening dah tu, dia tengah mabuk dah tu. Hari ni ombak kuat sikit. Tapi yelah pengalaman kan, pengalaman. Jom. Okey geng, terpaksa balik sebab Wafi mabuk laut tu. Hari ni memang beralun sikit air. Okay, aku pun mabuk kan hari ni, muntah-muntah juga. Tak apa, kita hantar dia balik je rumah mak aku kat atas. Lepas tu kan kita sambung balik lah. Okay, let's go. Okay, dah sampai darat. Hari ni Wafi tewas. Okay, tak apa, kita hantar rumah mak. Nanti baik tepi je. Jalan je. Come. Sambung balik. Okay, kita sambung balik kan. Hari ni nasib memang tak berapa cantik lah geng. Tiba-tiba tengah mancing sikit lebih kurang, aku punya IB bocor geng. Rupanya bocor masa awal lagi, kena mata kail lah. Wafi punya mata kail lah. Okey, dan terpaksa lah bergegas balik. Nasib baik dia tak jauh sangat dan bocor tak berapa besar. Okey, so aku pun gerak. Alhamdulillah selamat sampai dekat darat. Dan sampai je dekat darat memang angin dah kurang betul lah. Korang boleh tengok ni, memang kurang betul lah. Oh, seram memang tak ada rezeki sangat lah, walaupun umpan banyak apa semua. Okey, ni hasil tadi tak ada banyak mana sebab masing-masing bertewai hari ni. Ni yang lama besar sikit. Lepas tu ada dapat kerapu. Cukup lah lepas lauk lah ni.